Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan kami di Cerita Kita, yang mana kita menceritakan kisah-kisah inspirasi daripada usahawan-usahawan dalam Bandar Baru Bangi Community ni lah, InsyaAllah. Bersama dengan saya Abang Tanjak, dan bersama dengan sahabat saya Azril, Tunai Zakat. Tunai Zakat lah. Okey, jadi kalau macam sesi lepas, episod lepas Azril, kita bawa kita tetamu Tuan Haji Rahman Mat Nali lah, selaku pengarah urusan di Hospital Islam Azhar, yang mana kita membincangkan jatuh bangun bisnes dia, macam mana dari sudut falsafah dia berbisnes lah. Which is kalau bisnes dia gaya-gaya orang lama ni, boleh kata alpha juga rasa. Betul. Saya suka dengan karakter Haji Rahman ni. Karakter dia sangat strong, sangat kuat. Dan dia mempunyai visi yang sangat jelas lah. Sangat jelas, betul. Walaupun kita rasa macam apa yang cuba nak dicapai tu mustahil, besar, macam rasa mustahil, tapi percaya diri dia tu sangat kuat, self belief dia kuat, dan dia mempunyai visual yang jelas dalam minda dia, apa yang dia nak. Kan? Jadi saya rasa semua usahawan kena ada macam tu, karakter yang sama, kena ada passion yang sama macam dia. Rasa dia kena buat kelas lah tu masa. Kena ada kelas kan. Kena rasa Tuan Haji sendiri kena ada kelas tu. Betul. Jadi mungkin boleh buat perkongsian dengan BBBC. Betul. Saya dengar Taki ada cuba nak survey. Betul. Saya dah tanya dia dah. Saya dah tanya dia sebenarnya. Tuan Haji bila free bulan 10. Sebab kita nak buat sesi dengan usahawan lah. So apa respon dia? Dia kata sabar dulu, saya tak ada kat sini. Dia kata saya tak ada kat sini, nanti lepas 2 bulan 10 baru dah ada kat sini balik. So lepas tu baru kita tengok jadual. So mungkin kita boleh tengok komen penonton kalau ada yang berminat. Betul. Saya rasa bisa ada punya lah. Perkongsian dengan Haji Rahman. Saya rasa ni otai orang lama. Betul. Orang lama dalam usahawan yang dah buat macam-macam. Betul. Macam-macam lah dia punya bisnes. Apa perubatannya, kesehatannya, sampai ke movie, filem, wellness dan sebagainya lah. Dan kami di Bandar Baru Community pun kita sedang merangka beberapa program, terutamanya yang berkaitan dengan perkembangan ilmu lah, penyampaian ilmu. So kalau macam Bangi sekarang kita tengah hype kan, iaitu Bangi Bandar Ilmu. So naratif baru ni. Naratif baru Bangi Bandar Ilmu. Maksudnya Taki cuba nak ubah naratif daripada bandar burger atau bandar makanan kepada bandar ilmu lah. Bandar ilmu. Menarik. Supaya dia dapat memberikan impak yang besar kepada kita lah, masyarakat. So apa antara idea-idea ataupun program yang cuba nak dijalankan dalam BBBC? Antara program kita buat, surely kita akan buat program berkaitan dengan benda-benda ilmiah lah. Dan benda ilmiah ni tak semestinya kita kena buka jurnal tau. Lama ingat bila kita sebut tentang ilmiah ni, kena bedah buku, kena bedah tu, kena bedah ni. Tak semua orang suka baca buku. Tak semua orang baca buku. Macam saya sendiri pun baca buku 2-3 lah, macam kita pun ngantuk. Jujur. Tapi percaya atau tidak, sebenarnya pendedahan ataupun penyampaian ilmu tu, dia bukan semata-mata pasal buku. Dia berkenaan dengan ilmu, tak kisahlah ilmu apa sekalipun. Tadi sebelum saya datang sini, saya ada meeting dengan Giat Mara. Pengurus Giat Mara Bangi tau. Dan Giat Mara Bangi saya tak tahu kat mana. Walaupun Giat Mara tu dah lama dah ada kat situ, tapi saya sendiri secara jujur yang dah duduk di bumi Bangi ni sejak tahun 2000 lagi, 2001, kita pun tak tahu Giat Mara tu kat mana. Sehinggalah saya pergi ke Giat Mara tadi, dia berada kat section 13 belakang ni je. Dan jumpa dengan pengurus dia, dan rupanya ada banyak pilihan-pilihan kos yang ada. Dan Taki nak sama belajar ke? Bukan. Sebab kita tengah mood Bangi Bandar Ilmu tau. So tiba-tiba dia kata, kita orang boleh je buat kelas sharing DIY untuk skill-skill apa semua ni, percuma je. Cakap, percuma? Saya cakap mustahil. Jadi dekat situ baru saya nampak macam sebenarnya bila kita nak membudayakan ilmu tu, dia bukan pada buku semata-mata. Sebelum ni saya ingat kita panggil penulis buku, kita panggil orang-orang yang memang ada nama untuk share knowledge ke ilmu ke apa semua. Tak, sebenarnya ini adalah salah satu cara juga. Jadi mungkin dekat mana-mana IPT ataupun kolej-kolej yang mungkin nak pergi sama dengan BBC, mungkin boleh hubungi direct dengan Taki. Mungkin ada program-program yang boleh kerjasama. Antara yang BBC ada platform yang ramai, 130,000 orang. Jadi pemain-pemain industri boleh manfaatkan lah. Yang terbaru tadi dengan Giat Mara, semalam saya dengan UKM. Sibuk lagi. Sebab benda yang sama, perkara yang sama, iaitu mereka berminat untuk bersama-sama dalam Bangi Bandar Ilmu tu. Maksudnya ada permintaan, cuma jalannya sebelum tak nampak lah. Cuma saya terfikir macam kalau filem Mak Kilau,
konten, boleh kata konten dokumentari lah. Betul. Saya kata ini macam boleh pergi dah ni kan. Biasa orang tengok filem ni nak relax, Nak tenang, nak enjoy. nak santai-santai, chill-chill kan. Tapi bila tengok sambutan macam tu, maksud dia ada segmen manusia yang suka konten yang berat. Betul. Konten yang ada ilmu. Ada berfikir sikit lah. Berfikir sikit, ada berkaitan dengan sejarah. Saya kata macam mana nak buat filem sejarah ni kan. Even pengarah hebat besar pun tak berani nak buat filem-filem gitu. Dia takut nak ada orang tengok ke. Jadi why not Taki boleh memanfaatkan BBC ni untuk jadikan game changer. Betul. Untuk komuniti lah sebenarnya. Dan mungkin boleh menjadi contoh kepada bandar-bandar atau pekan-pekan yang lain. Betul. Itu antara hasrat saya sebenarnya. Dia bukan hasrat saya seorang sebenarnya. Saya kira hasrat ramai mak ayah sebenarnya. Bila melihatkan zaman sekarang ni memang zaman yang memang terlalu open, memang terbuka. Apa-apa saja boleh datang. Ilmu apa saja boleh datang, hiburan apa semua boleh masuk dalam kita punya phone dan sebagainya. Jadi kita sediakan platform ni semata-mata untuk kita didik mak ayah tu first, yang pertama. Yang kedua, bila mak ayah terdidik, barulah dia boleh mendidik anak-anak dia. Ya, betul. Jadi itu antara fungsi dan kenapa kita nak gerakkan bagi badan ilmu. Dan ini juga salah satu podcast kita, cerita kita ni salah satu aspek yang mana boleh kita beritahu kepada orang badan Bangi. Dan kalau kita ada knowledge, kita ada pengalaman, kita ada inspirasi, kita berkongsi, itu pun adalah salah satu bentuk penyebaran ilmu. Betul. Jadi hari ini kita sangat beruntung lah. Sebab apa? Sebab kita didatangi, kita menjemput. Kita menjemput seorang usahawan dalam Bangi ni. Tak silap saya selepas masa PKP, nama usahawan dia melonjak naik dekat Bandar Baru Bangi. Okey. Sebab apa? Trending. Sebab waktu tu semua orang kena pakai laptop. Semua orang kena pakai laptop. Time tu lah laptop rosak lah. Time tu lah laptop tak cukup space lah. Sebab kelas wajib. Memori laptop. Kadang-kadang laptop tu tak dicipta untuk Zoom pun. Macam mana nak buka laptop Zoom, Google Meet semua tak boleh. Tak erti. Jadi inilah insan yang waktu tu memang nama tengah menaik. Iaitu nama panjang dia Tajuddin. Tapi nama pendek dia nanti kita kenalkan lah. Bersama dengan kita hari ni lah pengusaha klinik laptop TJ, ataupun nama gelaran, nama samaran, nama famous nama yang terkenal dalam Bangi dah, Tuan TJ. Selamat datang ke cerita kita. Terima kasih Tuan Azril. Terima kasih selatang hari ni Tuan TJ. Tapi bila sebut pasal laptop dia macam ni ustaz. Sihat lah ni, sihat. Dengan cerita tak sihat bawa balik daripada Alhamdulillah, Allah kurniakan kesihatan yang baik pada hari ini boleh hadir. Saya baru landing Selasa lepas. Dan bertugas 15 hari di Haramain. Allah uji daripada hari pertama sampailah ke hari balik demam. Demamnya on off, dia tangkap sendi-sendi kan. Kemudian ni dah seminggu balik, alhamdulillah. Panas di sana? Suhu masya-Allah 45 darjah Celsius di Madinah, alhamdulillah. 45. Alhamdulillah juga. 45 Bangi 32 pun dah bagi kita tadi buka pintu pun. Bagi kan naik 35, naik amaran berjaga-jaga jangan buat aktiviti luar. Tapi di sana 45 dia tak, ialah dia dekat sana panas dan kering. Dia tak berpeluh macam kita dekat Malaysia ni kan. So nak berjalan pergi balik masjid tu insya-Allah tak ada masalah. Habis tadi Tuan TJ kata Tuan TJ bertugas. Ya. Sekarang ni Tuan TJ buat klinik laptop ke bertugas apa ni Tuan TJ? Cuba cerita sikit background macam mana ni. Kadang-kadang confuse, kadang-kadang orang yang baru kenal Tuan TJ dia kan Tuan buat kedai laptop tapi nampak macam ustaz. Cuba cerita sikit background Tuan TJ. Macam mana ni? Ramai yang confuse. Saya rasa yang baru menonton cerita kita ni pun bila tengok Tuan TJ pun yang tak kenal TJ dia akan macam ni ustaz ni. Tapi Tuan Haji ke apa kan. Tapi macam mana Tuan TJ? Cuba cerita sikit. Baik, saya start daripada awal lah boleh. Kenalkan diri saya boleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali terima kasih kepada Tunai Zakat, kepada Tuan Azril, Abang Taki sebab sudi jemput saya ni kan. Satu medium yang pada saya cukup bagus atas usaha untuk ketengahkan usahawan di Bangi ni. Dan saya ni bukanlah orang lama kat Bangi, boleh kata menumpang kasih dekat Bangi ni. Ayatnya baru 7 tahun di Bangi ni. Saya lahir di Melaka. Lahir di Melaka, membesar di Negeri Sembilan. Di Negeri Sembilan ni saya duduk banyak tempat. Sebab ayah saya dulu polis. Jadi hidupnya biasalah, polis ni kejap pindah sini. Kampung
Abang Tanjak pun saya pernah duduk juga. Itulah. Johor orang Negeri kampung. Sembilan. Jadi lenggok bahasanya, makannya memang selera Negeri Sembilan. Kemudian podeh-podeh. Betul asyik menyalai je. Menyalai kan. Jadi pendidikan awal saya sehinggalah sekolah menengah saya sekolah di Negeri Sembilan lah, di sekitar Negeri Sembilan. Kemudian pada tahun 2006 saya melanjutkan pelajaran di Pahang. Berhijrah ke Pahang lah. Dalam jurusan tak ada kena-mengena dengan IT, tak ada kena-mengena dengan mutawif. Saya ambil sains, diploma in science. Dan diploma in science ni dia pecah kepada dua pula. Bila kita dah SEM ketiga, dia boleh pilih nak biologi ke fizik. Saya pilih untuk fizik. Sebab apa? Sebab saya memang minat subjek yang menghafal. Lepas tu biologi pasal manusia ni memang minat. Lepas tu masa tu pula Allah uji saya dengan mak saya pada ketika itu diuji dengan kanser. Jadi kami adik-beradik ni pendek kata dibesarkan dalam keadaan melihat dua perkara. Pertama berkenaan dengan penderitaan arwah mak saya yang diuji kanser. Kita orang adik-beradik tengah sekolah lagi. Dia struggle untuk pergi balik ke hospital. Kita faham. Masa tu kita tak faham, kecil lagi kan. Tapi kita nampak seorang mak yang perlu besarkan anak-anak, perlu ada tanggungjawab pada suami dan diuji dengan sakit. Sampailah tahun 2010. Itu yang jadi kuat nak ambil biologi tu. Targetnya nak jadi doktor. Faham. Dia macam inspirasi lah. Mak sakit, okey aku kena belajar sungguh-sungguh. Aku kena jadi doktor. Sebab aku nak rawat mak aku, nak rawat ramai orang. Tapi Allah takdirkan lepas saya habis belajar, Allah ambil roh mak saya kanser. Tadi saya kata pertama saya saksikan ibu saya. Yang kedua Allah izinkan saya menyaksikan seorang bapa yang diberi kekuatan. Anak yang kecil-kecil nak kena jaga, dan polis masa tu gaji mungkinlah tak sebesar sekarang. Lepas tu anak nak kena jaga, kemudian isteri pula dengan tugasnya sendiri. Dan kisah ni pun banyak saya cerita dekat jemaah umrah. Sebab kadang-kadang kita ingat orang yang sakit tu je diuji kan. Tapi sebenarnya orang sekeliling yang jaga tu pun sebenarnya ujian yang berat juga untuk mereka. Dari segi masanya, dari segi tenaganya. Tuan Taki pun pernah kan uruskan ayah adik-adik arwah mak saya. Jadi ketika itu peristiwa tu berlaku masa ayah saya masih bertugas di sekitar Negeri Sembilan. Dia last tugas dinilai, pencen dinilai. Masa tu saya dah duduk di Pahang. Saya belajar tahun 2006, habis belajar, kemudian saya decide untuk berniaga. Sebab masa saya belajar. Ni maksudnya lepas belajar saya tak pernah kerja dengan orang. Saya tak pernah kerja dengan orang. Saya terus berniaga. Sebab hustler saya nak ni hustler anak nombor 2, degil. Betul. Degil. Orang kata ni tak nak. Mak ayah kata buat macam ni, tak nak anak ni juga. Suruh sambung, suruh kerja kerajaan, tak nak berniaga juga. Lagi disuruh lagi tak buat. Ya, itulah dia. Kita ni keras kepala pun ya. Tapi bukan tak pernah kerja dengan orang. Pernah masa tengah cuti SEM kan. Adalah kerja-kerja part time. Pernah kerja car wash, pernah kerja waiter hotel. Tapi paling best pernah kerja cleaner kapal terbang. Itu yang boleh cerita sampai hari ni buat modal tu. Orang ingat basuh luar kapal terbang tak? Tapi share sikit lah. Cleaner kapal terbang ni interior. Kan bila kapal terbang landing kan, kapal terbang landing, sebenarnya sebelum landing tu kan kita tengok orang dah standby kat luar kan. Yang standby nak keluarkan luggage, standby nak load makanan, yang ground team, yang kru yang nak naik pula next untuk terbang. Dan salah satunya adalah interior cleaner, AIC dia panggil, aircraft interior cleaner. Kita orang ni macam apa tau, F1 kalau nak berhenti tu tukar tayar tu pegang tu kan. Kita orang ni pegang vacuum. Masuk je kapal terbang, berhenti je dapat signal daripada orang atas, kru cakap bagi signal thumbs. Okey, kita pun terus naik tu masuk dalam kapal. Lepas tu memang macam Wing Chun lah tangan. Bersih tingkap semua, kursi apa semua. Meja, magazine, tingkap semua kena lap. Lepas tu tali pinggang kena buat bentuk V. Ada so ada orang belah kiri, ada orang belah kanan, dan ada seorang yang vacuum. Seorang lagi cuci toilet. 4 orang je kena clearkan dalam masa 20 minit. Satu kapal terbang tu 20 minit? Ya.
Tapi Dalam pengalamannya 20 minit kena selesai. Tapi pengalamannya alhamdulillah lah. Saya ajak kawan-kawan lagi, jom duduk rumah aku, cuti Sam ni kerja. Dapatlah masuk flight macam-macam, Korean Air, Japan Ni di Malaysia Airlines. ke di luar? Di KLIA. Di KLIA. KLIA. Dapatlah masuk Brunei Airlines, semua tu alhamdulillah. Pengalaman lah. Tu masa tengah cuti Sam, dan habis belajar, sambung yang tadi. Habis belajar Berbisnes lah. business. Saya belajar di UiTM. Di UiTM ni dia ada satu program, lepas habis study, kalau kita tak nak further study, kita boleh join satu program dia untuk create usahawan. Dia ni program bawah Jabatan Perdana Menteri, ICU. Dia panggil Tunas Mekar. So apa yang dibuat dekat Tunas Mekar ni, dikumpulkan usahawan yang berminat, diinterview layak, kemudian di-attachkan kita dekat company yang kita nak, yang kita minat lah. Kalau kita minat otomotif dihantar. Kalau minat macam saya komputer, diletakkan saya dekat company komputer selama setahun di Kuantan. Dia macam ada mentor-mentee. Ya, betul, mentor-mentee. Dia ada 3 pihak terlibat. Satu mentee, which is student. Yang kedua usahawan tu sendiri, mentor. Yang ketiga akan ada seorang lecturer yang ni lah, pantau, untuk monitor untuk setiap ni. Macam dia macam praktikal lah sebenarnya. Macam apa kita panggil LI semua tu kan. Dia macam bridging kepada industri lah. Betul. Betul. Lebih kepada bridging kepada industri yang kita minat. So di Kuantan masa tu. So dekat situlah saya belajar lah, kita ni orang biologi. Tapi ceritanya sebenarnya berniaga ni, ni nak cerita sikit lah. Kalau ayah saya dengar ni, baru tahulah dia hari ni. Nak cerita lah. Masa tengah study, alhamdulillah boleh tahan result biologi score. Kemudian datanglah syarikat MLM. Kita pun masa tu budak lagi kan. Tengok member dah pakai kereta tu lah ini kan. Datang duk cerita. Last kita pun masuk. Sangkut. Duit PTPTN masa tu dapat memang dam terus. Kelabu mata kita dam dekat tu konon-kononnya. Kita jadi leader lah, antara pioneer lah. Dia apalah, dengan kata-kata tu kita percaya. Kita terkesima dengan ayat-ayat dia orang, dengan aset-aset kan. Muda lagi kan. Dia pun percaya diri juga kan. Dia percaya diri juga. Apa khabar jutawan? Jadi dekat situlah kita pun sudah dah makin kita cubalah buat. Makin lama nampak macam macam bukan dia ni kan. Macam dah kena tipu pun ada ni. Tapi dekat situlah sebenarnya saya bersyukur. Setengah orang dia bila kena macam tu, dia anggap ini kejatuhan dalam diri dia, dalam hidup dia, trauma. Tapi saya tengok dari sudut satu lagi, di situlah bermula minat saya untuk berniaga. Sebab nak cakap dengan ayah, dengan mak, takut. Duit PTPTN kau takkan dah habis. Takkan kita nak cakap dah habis dah abah, bagi dekat ni MLM. Kayak gitu kan. Orang kersesah tu. Lepas tu masa tu lah kita belajar aku tak nak bagi tahu, tapi aku perlu duit untuk belajar. Apa aku kena buat? Time tu start lah kita. Masa tu sewa kereta boleh sewa sejam. Kawan student buat kereta kancil manual RM5 sejam. Sewa sejam. Saya masa tu 2 orang dengan kawan saya. Dia pun kena juga lebih kurang macam saya. Kita nak buat apa ni Pik kan. Macam ni lah kita berniaga. Kau ada berapa, aku ada berapa, letak tak duit. Lepas tu kita berniaga apa tahu, hotdog. Sewa kereta, pergi supermarket cari hotdog yang paling murah, sausage kan. Lepas tu beli roti. Lepas tu malam kita celur hotdog tu. Celur dalam apa tahu, biasa student mesti tahu kan, dalam water heater tu. Tahu. Water heater yang kita baru nak start, nak try market. Masa tu bukan tahu pun pasal bisnes ni, kena ada pengurusan ke, kena ada kewangan, tak ada. Yang kita tahu berapa duit kita keluar masa tu, lepas tu berapa habis tu dapat, kira untung bagi 2. Semudah itu bisnes ketika itu. So kita pun buat lah, letak sos kan. Siap, dapat berapa hari ni? 30. Jom ketuk pintu jalan. Odok. Ketuk pintu odok. Dia satu tau, bisnes ni walaupun dia benda tu kecil, tapi kita rasa seronok. Betul. Nak bila dia untung tu lagi nampak, boleh tahan. Tak habis 1 blok lagi dah sold out. Biasa tak kena double lah. Mulalah dia datang ni kan. Kita beli lebih ni. Kena beli lebih, buat. Lepas tu bila dah niaga hotdog, dia ni pula nampak pula nasi lemak pun okey juga kan. Tapi nasi lemak tak boleh nak masak. Time tu lah kita belajar. Kita ambil dengan orang nak.
Trading lah. Ambil dengan orang, lepas tu jual pula nasi lemak. Samalah dia punya ni dia, ketuk bilik ke bilik. Masa tu dikenali dengan ni lah, TJ jual hotdog, TJ jual nasi lemak. Time tu pula Sam kedua. Orang lain dah pakai laptop. Aku nak beli laptop, duit tak ada ni. Duit jual hotdog semua ni, kita pun bukan kerti saving. Betul. Dapat masa tak ada duit termenung. Ada duit seronok. Kan? Jadi kita pun macam mana aku nak beli laptop. Time tu saya fikir, aku nak beli laptop, kita pun bukan kerti sangat pasal komputer ni. Tapi macam mana aku nak, sama ada tak keluar duit ataupun aku keluar duit sikit je. Saya pun masa tu saya duduk di Jengka, di UiTM Jengka. Kemudian kalau balik ke nilai masa tu, saya akan berhenti di Pekeliling KL. Maksudnya masuk KL dulu lah. Betul. Masuk KL ni satu tempat komputer yang famous sampai hari ni, apa dia? Loyat. Saya pergi Loyat. Saya pergi kedai-kedai yang jual laptop ni. Saya buat macam nak beli laptop. Tujuannya saya nak belajar pasal laptop. Orang kalau nak jual laptop, dia cerita pasal apa. Betul. Saya pergilah kaunter ni, kedai Cina, pergi Melayu, pergi time tu Pakistan macam tak ramai lagi. So saya pun pergi tanya. Lepas tanya je, ni buat nota. Dia cakap pasal ni. Free gift dia bagi. macam ni. Pergi minta flyers. Kan dia ada flyer laptop tu kan, minta flyers. Lepas tu balik, saya edit flyers tu, saya buat flyer saya sendiri. Dulu internet tak macam, masa tu 2007 2008 baru lagi 2007. Internet kena pergi CC. Dulu internet kena pakai broadband Celcom tu. Bukan semua orang mampu. Kita pergi CC lah, cari gambar laptop. Lepas tu buat dekat Word, spek apa semua. Kita pun print. Lepas tu bermulalah fasa mencari supplier pula. Masa tu kalau ikutkan apa yang saya duk fikir hari ni, dia punya Word dia berani cari. Kalau ikut bukan bidang kita pun budak lagi. Kita nak deal dengan Cina-Cina ni. Kita pun duduk membesar dengan orang Melayu. Jengka pula Melayu. Lepas tu nak berurusan nak mencari supplier ni kan. Kita masa tu main redah je. Dia bermula dengan apa tadi tahu? Dengan nak survive sendiri sebab MLM tadi. Dekat situ saya nampak. Lepas tu saya pun pergi pula Loyat balik. Saya cari pula supplier. Siapa boleh bagi harga yang paling murah. Saya pun bukannya dapat dengan betul-betul supplier pun peringkat awal. Saya duk ni lah, mana harga yang boleh bagi paling murah. Kadang-kadang harga tak murah sangat tapi free giftnya banyak. Balik Jengka, kita pun compare. Okay, finalize harga dekat poster. Saya pun pergi masa tu, kalau ikutkan salah lah, kita tak tahu kan. Pergi setiap blok tampal poster laptop. Tampal. Kawan-kawan kelas bagi, aku ada jual laptop, aku ada tempat, aku ada supplier, boleh dapat murah, free gift dapat banyak. Time tu lah saya mulalah dapat collection daripada situ. Dapatlah saya beli laptop dengan tanpa saya keluarkan duit. Untung daripada jual laptop tu, saya ambil untung tak banyak pun. Jual laptop harga masa tu 1,500 lebih kurang. Saya ambil untung 150 satu. Dengan kita pun masa tu baru nak belajar nak formatnya, install softwarenya, tu pun tak reti sangat pun. Suruh kedai tu buat siap-siap. Tapi pelan-pelan kita pun macam ni, kalau masalah macam ni belajar dia, ni cara nak buat, nak solve dia. Adalah 2-3 orang kawan yang memang kos komputer. Kalau apa-apa kita tanya dia. So banyak juga belajar daripada dia. Itulah kisahnya. Orang tanya macam mana boleh minat laptop ni. So apa mungkin daripada tadi jatuh sebab MLM tadi. Duit memang burn kat situ lah. Saya rasa banyak orang ada kisah pengalaman MLM ni. Saya sendiri pun ada pengalaman dengan MLM. Saya pun sama. Jadi semua orang ada pengalaman dengan MLM. Tak dinafikan MLM sampai sekarang ada jualan langsung. Betul. Jualan langsung kan. Jadi masih ada sampai sekarang. Dan dia pun ada akta dia sendiri, dia pun ada lesen dia sendiri. Betul. Jadi bukanlah nak kata salah. Sepenuhnya dia memang ada undang-undang yang mengawalnya. Ada undang-undang. Cuma cara penjualan package tu yang mungkin ada yang menindas, ada yang tak nampak telus. Soalan saya adalah apa yang Tuan TJ belajar dalam pengalaman MLM tu sendiri? Dia pertama sekali yang saya sebut tadi, berani. Yang kedua berkenaan dengan kebergantungan kita. Kadang-kadang bila anak-anak muda lah kan, kita mungkin Gen Z kan, bergantungan dia pada mak ayah. Apa segala-galanya kena mak ayah.
Dan satu perkataan yang saya belajar hari ini adalah decisive. Masa Jeraman pun dia sebut perkataan ni. Oh betul, selalu. Decisive. Banyak dia sebut. Saya dapat perkataan ni daripada seorang guru bisnes, Tuan Sahad nama dia. Dia mengajar saya banyak lah cara berfikir sebagai seorang usahawan. Kita kena buat keputusan. Keputusan tu kita pun tak tahu betul ataupun tidak. Tapi berdasarkan ilmu, pengalaman, pengetahuan kita, rasa itulah keputusan terbaik pada ketika itu. Mungkin betul, dan mungkin salah. keberanian Sedikit betul. Keberanian. Yeah. Decisive. Berani buat keputusan cepat pada ketika itu. Dan bila saya bawa jemaah umrah kan, selit sikit lah rupanya betul. Masa bawa jemaah umrah, kita seorang handle 39 orang, memang kena decisive. Betul. Kita tak boleh tunggu HQ respon, tunggu staff ni respon, tak boleh. Dan saya bawa perkara itu. Dah lompat pergi ke Mentawai pula kan. Tapi balik kepada cerita tadi tu, dengan MLM tadi, MLM, apa pengalaman yang belajar daripada situ? Yang kedua, seterusnya berkenaan dengan komunikasi. Saya dulu seorang pendiam. Serius tak banyak cakap. Introvert lah. Introvert. Nah, ada nampak ciri-ciri tu ada. Dia malu-malu, dia tersipu-sipu, tanya sepatah jawab sepatah. Tapi bila kita dah ke depan MLM, kita pula dah jadi kononnya macam ada budak bawah kita. Kita diletakkan ke Upline depan lah. untuk upline, untuk upline. cakap kan. Jadi kita dah start belajar berkomunikasi. Dan saya ingat lagi, saya pernah kerja, tadi sebut direct selling kan. Saya pernah kerja direct selling sekejap. Lepas habis, saya tak ingat masa tengah cuti SEM ataupun betul-betul baru habis belajar. Masa tengah tunggu tunas Mekah yang saya sebut tadi panggil. Dan direct selling pada saya sangat-sangat bagus. Kalau mak ayah, saya jual buku panduan solat. Ini yang pergi meja ke meja tu ke? Ini pergi meja ke meja. Ni dulu yang ni lah, kita masa tu office dia di Seremban. Pagi kita pergi, dia macam bagi kita semangat dulu tau. Adalah canting dia, dia bagi kita motivasi, dia bagi kita confident. Memang pagi tu kita rasa dalam kita usia muda belasan tahun baru habis belajar. Awal 20-an. Kita apa yang saya nampak kita perlu anak-anak ni adalah keyakinan pada diri sendiri. Dan nak yakin pada diri sendiri ni, kena bagi peluang pada budak-budak muda ni untuk expose. So masa tu dia macam ajar kita bercakap supaya disuruh jerit lah. Dia macam MLM juga macam MLM juga lah kan. Tapi nak bagi kita semangat pagi. Okey, kemudian dia ajar kita cara nak approach customer. Apa step dia? Salam macam mana, kalau dapat customer yang ni macam mana, ni macam mana. Dia nilai. Kemudian naik van, dia hantar dekat nilai 3. Masa tu nilai 3 tengah meriah, baru buka. So kita pergilah. Kita pergi dekat kereta, ketuk pintu, cermin kereta, orang tengah duduk, kita pergi Assalamualaikum, kita bercakap. Dia bila kita buat ulang-ulang perkara yang sama, kita rasa macam makin lama aku makin lancar lah bercakap. Lepas tu kita tahu kalau dapat customer yang jenis okey, macam mana nak layan. Customer yang jenis tolak, macam mana nak jaga hati kita supaya kita tak down dengan apa dipanggil tu, rejection. Dengan rejection kita tak down. Lepas tu kalau orang semangat nak beli, macam mana kita nak buat dia supaya dia beli satu, dia nak beli satu, tapi kita convince dia supaya beli 2. Itu semua benda yang diajar. Saya rasa tak lama, dalam sebulan lebih macam tu. Tapi pengalaman tu saya boleh cerita hari ni, sampai hari ni. Dan saya nampak memang ada usahawan yang memang diketengahkan. Kadang-kadang sebab tu saya suka kadang-kadang tengah duduk kat kedai makan hari ni, ada budak-budak student, budak anak-anak muda yang datang jual kepek, jual perfume. Bukan yang datang letak tisu ni. Itu lain. Ini yang memang jual produk. Kita akan layan dia. Saya akan layan dia. Saya akan tanya belajar dekat mana, apa ni. Adalah kita berborak dengan dia. Saya pernah ada dekat tempat dia. Yang sama. Dan saya lepas dia pergi, kalau saya duduk dengan isteri saya, mesti cakap InsyaAllah satu hari ni dia akan jadi somebody. Satu hari nanti dia akan berniaga perniagaan dia sendiri. So dekat situ saya nampak keberanian, lepas pendedahan kepada perkara-perkara komunikasi ni perlu. Sangat perlu tingkat awal. Kenapa saya tanya soalan tadi berkenaan dengan MLM ni? Biasa orang dengan MLM ni dia macam buruk, trauma kan, benda penipuan, yang scam. Kalau cakap dengan ayah kita tak payahlah kan, bahaya ni kan. Jadi sebab saya melihat zaman saya dulu masa fasa saya di student dulu, sama macam Tuan DJ dengan Taki, ramai sebenarnya yang berjaya dan ada juga yang ramai juga yang terkena. Betul. Cuma point dia adalah, ataupun benda yang kita boleh belajar dalam satu fasa ramai yang terkena tu, sebenarnya ramai juga yang belajar
ataupun pengajaran yang dia ambil daripada situasi yang dia hadapi. Dan daripada situ juga sebenarnya kalau ikutkan orang Melayu dulu takut sebenarnya. Dia tak berani. Betul. Orang macam kita yang takut nak jumpa orang direct selling sebagainya, kan, dia segan, malu. Even Pori pun yang episod yang pertama pun dia pun cerita benda yang sama. Dia takut nak ambil order, dia kata. Tapi dia dipaksa untuk ambil order juga. Jadi apa yang saya cuba nak sebut adalah bila satu tempoh kita melalui satu fasa jatuh, ramai sebenarnya orang Melayu yang bangun dan bangkit dan bina pelbagai perniagaan. Peluang perniagaan seterusnya. Betul. So maksud keberanian tu muncul, dan bagi saya lah kesusahan yang kita lalui sebenarnya itulah guru kepada keberanian kita sebenarnya. Betul. Tapi ramai daripada kita sekarang bila kita susah, sakit dan apa semua, terus lah aku kena healing lah. Healing tu betul. Benda tu healing betul-betul. Ini healing nak guna. Kalau contoh TJ saya nak kena pergi Haromen, atau TJ saya rasa resah, gelisah. Bukan nak kata betul salah, tapi betapa rapuhnya generasi sekarang. Sikit-sikit je terus macam kena healing. Aku kena ada space. Kena reward. Kena me time. Kena dapat macam sikit. Contoh macam tu. So kita tengok Tuan DJ dah MLM apa semua. Jadi masuk kepada Tunas Mekah, dipilih Tunas Mekah. Jadi masa dipilih tu memang untuk laptop lah. Memang untuk tu memang ialah saya masa belajar tadi kan dah mula berjinak-jinak dalam IT kan. Kemudian dah habis belajar memang nampak tak jadilah further study. Tadi asalnya doktor kan. Masuk tukar bidang lah. Nampak macam berniaga ni ada masa depan. Kita pun terus pergi masuk Tunas Mekah tu. Saya attach dekat company, dan company tu alhamdulillah dia bukan company yang ambil end user. Dia punya customer dia kebanyakannya dia banyak buat supply government. B2B. Jadi dia memang ada tempat untuk repair, dia ada tempat office untuk, dia ada proper ni lah management structure. Saya diajak untuk buat marketing, pergi masuk ke office SUK di Kuantan. Kemudian dengan supplier pun diajak saya sekali. Kemudian dari situlah saya mula belajar tentang bisnes. Dan ownernya pun saya sangat terima kasih lah. Sampai hari ni saya masih berhubung dengan mereka. Mereka pun dah mula diversified dengan bisnes yang macam-macam. Jadi kat mana dia datang ke Bangi tu? Itu dia saya cerita yang Pahang dulu boleh? Lepas habis Tunas Mekah. Lepas habis Tunas Mekah, saya apply untuk dapat kedai di dalam UiTM Jengka tu sendiri, tempat saya belajar. Saya apply di Jengka, tapi saya tak dapat kedai, saya dapat stall kios. Jadi saya buka kedai komputer, perniagaan komputer. Dia bukan kedai, dia kios. Maksudnya berhujan berpanas. Biasa orang berhujan berpanas ni jual kepok leko, goreng pisang kan. Kios ini terbuka ke? Kios, open kios. Lantainya jalan tar. Tapi adalah sos elektrik untuk ada satu point. Jadi masa tu modal pun tak berapa nak ada. Jadi kita ni masa tu tak tahulah pasal loan pinjam apa semua ni. Jadi saya banyak buat apa tahu? Saya beli sampel. Sekali lagi loyak jadi tempat saya. Beli pendrive, beli cooler, beli tu beli ni, beli buat aksesori earphone, letak kat atas tu. Masa tu Shopee semua tak ada lagi, WhatsApp pun tak ada lagi masa tu. Letak kat atas kaunter tu, gantung, pre-order. Repair buat, format, install software semua buat. Cuma masa tu kita berdasarkan ilmu skill time tu je lah. Tak berapa pandai sangat lagi. Jadi kalau orang tanya kat mana banyak belajar repair ni, mostly belajar sendiri. Saya ada juga bertanya orang, ada kawan ajar, ada YouTube ada. Tapi lebih kepada sendiri itulah yang belajar sendiri lah, buat repair apa semua. Jadi kalau macam beli barang-barang tu memang pre-order, lepas tu lari pergi bayar dulu. Kereta pun saya tak ada masa tu. Cash advance lah. Cash advance. Dia orang bayar, saya bagi receipt, dan saya ada satu buku log panjang. So besok hari Sabtu, hari ni Jumaat kan, last order. So saya pun summarizekan apa nak beli. Lepas tu esoknya sewa kereta Iswara daripada Jengka pergi ke KL, belilah stok tu. Jauh Jengka KL. Lepas tu kos tak tu. Masa tu kita pun tak reti masa tu nak kira account semua ni kan. Ada kira tapi mungkin fahamnya tak macam hari ni lah. Sekadar ada yang penting lepas lah beli. Satu lagi saya pun masa tu saya memang balik alhamdulillah tiap minggu. Masa mak masih ada. Memang tiap minggu balik. Jadi dah alang-alang ambil stok, balik rumah, jumpa mak, jumpa keluarga.
Masa tu ulang alik. So hari Sabtu Ahad ambil stok, lepas tu hari Isnin balik, Isnin Selasa customer datang ambil dah ambil tik. Okey dah ambil. Oh ni dah bayar. So itulah saya punya modus operandi peringkat awal bisnes dulu. Dan saya banyak di Jengka lah masa tu. Jengka lah, dekat UiTM Jengka tu lah. Betul. Lepas habis kat Jengka tahun lama. Saya kalau ikut di Jengka ni 12 tahun lah. Kalau belajar campur. Tapi selama 12 tahun tu kira dekat stall lah. Tak, Alhamdulillah UiTM Jengka dia nampak effort kita. Lepas tu dia pun nak bantu juga student dia. Saya apply kedai dapat satu kedai, kemudian apply satu lagi dapat satu lagi. Maksudnya di dalam UiTM tu saya ada 2 kedai. Dahsyat. Masa tu dah habis belajar lah. Masa tu dah habis belajar. So Alhamdulillah belajar berniaga kat situ lah. So 2018 masa tu dia satulah, bila kita dah berniaga kan, masa tak ada duit, itulah orang kata kita beringat. Bila dah nampak duit, time tu lah baru nak beli tu nak beli ni kan. Time tu lah dipendekkan cerita 2018 saya hijrah ke Bangi. Tapi kenapa saya datang ke Bangi? Sebab ada berlaku di Jengka pada ketika itu situasi saya masa tu dah start banyak buat loan business dengan beberapa institusi kewangan. Sebab masa tu kita dah ada buka cawangan. Saya buka di masa tu saya target universiti-universiti. Saya buka di Lendu, saya buka di Jasin. Lepas tu di Tanjung Malim UPSI pun saya pernah buka. Kita dah mula macam nak kata tamak pun dia juga, nak kata sembrono pun dia juga. Maksudnya ilmu bisnes tak berapa nak ada, tapi kita rasa macam kita rasa macam sini boleh ni, sini ada peluang ni. Kita pun masa tu memang Jengka, Tanjung Malim, Jasin. Lepas tu 2014 saya ada buat trip borong ke China. Time tu ada buat consultation sikit lah kan, bawa orang pergi ke China. Masa tu mula-mula saya pergi ikut orang. Lepas tu rasa macam boleh buat sendiri kot. So kita bawa pula grup ke China. Tapi tak nak cerita lah tu, panjang ceritanya. 2014 saya buat satu kerja gila. Saya kayu basikal solo daripada China masuk Vietnam, Laos, Kemboja, Thailand sampai Malaysia dan habis di UiTM Pahang. 2005. Memang plan ke? Memang plan. Memang plan daripada China. Daripada China. Saya plan tu setahun. Trip borong ni lah? Bukan. Tak ada kaitan. Tak ada kaitan. Itu memang trip borong pergi dia tinggal kawan tu. Memang ni tau. Saya plan setahun. Asalnya bukan nak naik basikal. Asalnya nak macam buat backpack je lah balik. Tapi macam tak adventure. Saya fikir macam sekali seumur hidup, usia muda ni aku nak buat benda yang kerja gila, yang aku boleh cerita sampai aku tua nanti. Itu yang duk tengok balik kan. Last kayu basikal lah. Kalau ikut plan nak buat untuk ni je, personal je. Tapi bila naik ada YB tempatan, lepas dia cakap ni boleh bawa ni, kita pergilah ke SUK, pergi jumpa MB apa semua, buat official bawa kerajaan negeri punya projek. Masa tu ni satu tindakan decisive jugalah. Betul. Masa tu isteri saya, anak kedua kita orang baru 60 hari 2 bulan. Betul. Dalam batang lagi. Memang betul decisive. Tapi macam tu cakap tadi. Dah dia kata nak buat, dia buat. Degil. Dia buat. Jadi so saya pun kayu basikal daripada China balik sampai ke Malaysia, sampai ke Pahang. Masa tu Alhamdulillah balik dapat anugerah belia negeri Pahang. Berbaloi lah, maksudnya dapat sikit lah. nama naik. Alhamdulillah nama naik. Cuma masa tu apa yang saya perasan, nama naik tapi bisnes saya tak ikut naik lah. Saya pun alamak, sekarang ni pergi sini kat Pahang ada orang gambar lah kan, TJ dah balik. Tapi bisnes saya macam peringkat awal naik, tapi lama-lama macam dia tak terurus. Saya tak terurus. Sebab nak kena lari Tanjung Malim, kena lari pula Jasin, dan saya terpaksa lepaskan satu-satu. Masa tu dah start ada komitmen loan lah yang saya kena bayar. Dan lama kelamaan cash reserve yang ada pun kita tak mampu dah nak bayar loan. Dia mulalah daripada bayar contohnya 2,000, kita start bayar 1,000. Daripada 1,000 kita bayar 500. Kemudian saya lalulah fasa-fasa kita lari daripada bank. Saya tak malu untuk cerita kisah ni. Kisah bila dah tak dapat nak bayar tu, mulalah call kita tak angkat. Ada lapse bank sebulan, kereta sampai 3 bulan. Dan sekali lagi saya duk fikir macam aku ni dah memang poket dah koyak dah ni kan. Dah duit dah betul-betul tak berapa nak ada ni.
So saya fikir nak buat something lah. Dekat UiTM je ke masa tu kita buat PC Fair. Saya dengan wife saya kan. Kita buat PC Fair lah. Kita panggil artis-artis. Masa tu panggil Hafiz Hamidun. Lepas tu ada Zul Yahya, untuk Islamic punya program lah. 3 hari punya program. Kita sewa dewan dekat UiTM tu kerjasama dengan MPP. Kita buat PC Fair. Panggil peniaga-peniaga macam expo lah. Kita berniaga kat situ. Sewakan tapak. Dan saya sendiri buka tapak untuk berniaga barang-barang komputer IT. Yang ni saya kredit dengan supplier. Allah, saya kredit dengan supplier. Kredit dengan supplier. Masa tu event hari pertama, hari kedua hujan. Allah. Jarak daripada college asrama student nak datang ke dewan ni jauh. Maksud dia tak ada shaded area. Dia memang open. Kalau dia orang betul-betul nak datang pakai payung, kalau tak memang tak datang lah. So hari ketiga je betul-betul ramai. Saya masa tu target kereta saya masa tu tak salah 3 ke 4 bulan dah saya tak bayar. Saya target habis daripada ni untuk settlekan kereta. Rupa-rupanya saya rugi lagi belasan ribu daripada stok supplier tadi. Dengan kos-kos artis yang kita bayar semua kan. So tak balik modal. Saya cakap dekat wife, saya rasa ni kita memang tengah lalu fasa hidup yang mana roda kita dekat bawah. Allah dah bagi dah. Saya masa tu dapat balik pada China, nama naik. Lepas tu sekarang ni roda kita tengah pusing kat bawah. Dia ibarat roda tu pusing, dia ada twill yang kita boleh pegang, tarik ke atas tau. Kita cuba untuk tolak ke atas, dia patah balik. Kita cuba, dia patah balik. Maksudnya memang masa tu sedang diuji. Kita cuba untuk keluar, kita buat tu buat ni tak lepas. Dah ditambah pula dengan rugi tu terpaksa. Okey, kita pun decide tutup cawangan, tutup. Tinggallah dijengka je. Dan masa kat jengka, kalau siapa yang berniaga dalam universiti ni dia tahu, dia seasonal business. Betul. Ada student adalah bisnes. 4 bulan ada income. Tak ada 2 bulan kosong. Tak ada student, cuti habis lah. Tak ada income. Takkan staff lah nak beli laptop, nak repair laptop kan. Masa apa ni, kita tak ada komitmen. Okey, maksudnya cuti 2 bulan, okey rehat, okey balik kampung lah, okey buat insurans ke apa kan. Tapi masa kita dah start ada komitmen dengan bank, dengan loan macam-macam, sewa kedai, dah ada staff, staff, anak-anak lagi, gaji kena jalan, PF kena bayar. Itu yang dia jadi betul. Semua komitmen yang tak boleh skip. Itu yang dia jadi kita makin lama rasa macam makin tersepit. Rasa macam makin berat loh. Saya pun 2018 saya cakap kawan saya rasa tak boleh lah kita macam ni. Kita pindah lah. Nak ulang alik KL pun duit minyak pun tak apa nak ada ni. Minyak lagi, tol lagi. So saya cakap dekat dia, awak pindah dululah. Akak ipar saya ada di KL. So dia berniaga, ada kedai makan. So wife saya pindah, kita orang PJJ lah sekejap. Wife saya tumpang rumah akak ipar dan kerja dengan akak ipar. Kerja, lepas tu saya pula masa tu di jengka cubalah meneruskan bisnes tersebut. Daripada sebelum ni bila saya travel yang kayu berskala semua tu dah tak buat sangat, dah repair, staff yang buat. So sekarang ni bila saya dah tak boleh nak bayar staff pun masa tu dapat kerja lain, saya lah buat balik. Buat balik repair, hands on balik, buat balik apa semua. Cuti tak boleh juga. Lala saya decide keluarlah daripada jengka. Kalau ikut sayang jengka, ya, bertapak 12 tahun kan. Lama. Kita dah jatuh bangunnya kat SU kan. Dah buat nama dekat jengka kan. Lepas tu bisnes kita pun orang dah kenal, tapi terpaksa buat keputusan berat. Tinggal lepaskan. Saya bagi bisnes tu pada staff saya. Tak cakap koran lah. Saya pindah ke KL dan saya tak ada duit nak sewa rumah. So saya menumpang rumah kak ipar saya. Kak ipar saya anaknya 10 orang. Uish. Duduk satu rumah, duduk saya, isteri dengan anak kecil saya masa tu dah 3 orang di KL menumpang. Tambah anak dia lagi. Ya. Saya tercari-cari jalan. Aku tahu buat repair laptop je. Cubalah juga nak buat property kan, nak buat insurance. Tapi jiwa tu dia dekat laptop jugalah. Betul, dia tak ada. Dia kok mana pun laptop. Kita pun masa tu 2018 fasa saya diuji bukan sekadar dengan kewangan tapi emosi. Saya dah mula rasa macam tapi betul masa kita tengah susah, setiap doa kita, lafaz zikir subhanallah kita berserah kepada Allah lain. Masa kita tengah senang dengan tengah susah,
Bila kita doa, kita rasa kita dekat sangat dengan Allah. Kita rasa betul, ya Allah, kita punya nangis air mata kita bila kita doa tengah dalam keadaan susah tu, kita rasa betul Allah dengar, Allah dekat dengan kita. Macam betul-betul pengharapan. Sebab tu kadang-kadang bila Allah uji dengan ujian, dengan susah payah, bila kita berdoa, betul emosi memang akan jadi kacau. Tapi jangan berseorangan. Sebab syaitan akan masa itulah dia gunakan peluang untuk betul-betul hasut kita supaya kita tinggalkan agama. Bisikan syaitan. Masa saya tengah susah, saya banyak jumpa kawan-kawan. Adalah 2 orang kawan saya, kawan baik saya. Masa saya tengah susah, masa tu betul-betul saya rasa macam titik terendah yang memang saya dah rasa give up nak hidup dah. Saya masa tu, saya cerita ni saya tak boleh. Saya sedih. Anak saya kecil lagi 2 orang. Saya masa tu buat repair laptop, macam freelance lah. Saya hantar poster dekat pigeonhole, rumah-rumah flat. Lepas tu tunggu WhatsApp ke call ke, kalau ada orang nak repair laptop, tengok tak ada. Lepas tu ada satu malam anak saya nangis-nangis nak minum susu. Masa tu susu dia memang habis dah. Saya memang tak mampu dah nak beli. Saya angkat anak saya, saya jerit, saya baling dia atas katil. Saya marah dia, saya jerit dekat dia. Anak kecil tak tahu apa-apa. Masa tu saya rasa macam saya gagal lah. Saya gagal sebagai seorang ayah, saya gagal sebagai seorang suami. Tapi isteri saya lah, sampai tahap saya emosi, saya marah isteri saya. Saya cakap kat dia, saya nak hantar awak balik kat kampung rumah mak awak. Saya tak boleh dah. Nanti kalau ada rezeki saya boleh okey. Tengoklah macam mana. Saya sampai tahap dah macam tu dah. Tapi isteri saya masih dengan saya. Dia tak ada pun minta saya apa-apa. Dia tak ada langsung kata nak tinggalkan saya ke, buat saya lagi susah hati ke, tak ada. Dialah yang banyak sejukkan hati saya. Dialah banyak tenangkan saya. Dan masa tengah susah, kami belajar untuk sedekah. Walaupun RM1 satu hari, walaupun duit kita sendiri tak cukup, tapi kita sedekah. Dan Alhamdulillah, hari ni walaupun tak nak kata senang tu, kaya tu tidak, tapi cukup. Sebab tu saya tak pernah berkira dengan isteri saya hari ni. Dia nak beli apa-apa, belilah. Beli tu dia pun bukannya beli bukan-bukan. Dia beli dekat Foodpanda. Dia beli, dan belinya pun untuk anak-anak balik. Betul. Baju-baju, keperluan anak, keperluan rumah. Dia bukan beli barang kemas ke apa ke. Tidak. Tu saya syukur sangat-sangat lah. Sebab tu masa saya tengah diuji masa tu, saya tu terang cakap, saya kecil hati dengan Tuhan. Aku dah doa, aku dah tahajud, aku dah iktikaf kat masjid, tapi kenapa masih macam ni? Saya sampai tahap masa tu macam, saya buat repair laptop, serba-serbi tak kena. Contohnya orang hantar rosak lain, saya repair rosak lain. Benda yang saya tak usik pun rosak. Dan dapat customer yang memarah-marah sikit, kita emosi tengah macam tu. Lepas tu dapat pula customer, betul lah hak customer bila jadi macam tu dia akan marah. Tu normal. Dari side customer. Tapi kita lagi macam emosi kita lagi ditekan-tekan. Sampaikan masa tu saya cakap dengan Allah, lepas ni apa lagi kau nak bagi aku? Punyalah masa tu kereta saya tak ada dah. Kereta dah kena tarik. Dan masa duduk rumah kat ipar saya, masa tu ada duit sikit. Ayah saya kat adik-beradik saya bantu, saya tak ingat. Saya keluar, saya sewa rumah lain. Tu pun tak sampai setahun kot. Dalam 8-9 bulan saya tak lepas nak bayar sewa. Saya keluar daripada rumah. Dan saya pun start lah cari peluang di Bangi. Di Bangi dalam UKM ada kedai printing. Saya tumpang kecil je, lebih kurang 3 kaki je besar meja tu, untuk saya buat repair laptop. Jadi dekat situlah ceritanya hijrah saya ke Bangi ni. Saya ulang alik. Saya ada satu motor Kris, alhamdulillah sampai hari ni masih ada lagi. Motor tu saya ulang alik daripada KL datang ke Bangi, buka kedai buat repair laptop. Lepas tu alhamdulillah ada seorang sahabat duduk di sini, dia nak belajar repair laptop. Kemudian dia lah banyak bersama dengan saya peringkat awal saya dekat Bangi ni. Kita ni orang KL mungkin dah biasa lah ulang alik KL Bangi naik motor ni, mungkin rutin dah biasa dah.
Tapi kita ni mana pernah. Dekat Jengka rumah saya dengan UiTM kan? Kedai 1 kilo je. Naik motor gitu je sampai. Ni kita merasa macam mana masa tu daripada Bangi nak balik ke KL, hujan lebat, berhenti bawah ni. Dengan masa tu ada duit sikit nak beli makanan untuk anak makan. Time tu nangis. Duduk kat bawah flyover tu kan, tengah hujan-hujan tu nangis. Kena pula masa tu kita lambat sampai, orang lain semua dah dekat tempat tidur. Kita ni memang dia kena hujan lah. Baju hujan semua tak ada. So time tu betul-betul menguji saya lah. Masa saya tempoh ulang alik KL tu, alik KL Bangi. Lepas tu di dalam UKM, pelan-pelan, biasa peringkat awal kan kita masuk dalam satu tempat baru ni, antara cabaran dia nak orang kenal kita, nak orang datang dekat kita. Jadi saya masa tu modal tak ada. Apa yang saya ada adalah skill repair laptop sahaja. Ketika itulah saya mula menjual wajah saya di Facebook. Terpaksa. Saya pergi dekat supplier. Belakang ni ada banyak stok charger tau. Dia punya store dia kan. Saya selfie. Saya post kat Facebook grup Bangi. Sebab tu Facebook grup Bandar Baru Bangi ni saya terhutang budi lah. Dengan Facebook grup Bangi ni. Dari situ saya mula ke depan. Dalam UKM saya dah ada market student dah, alhamdulillah. Tapi dia sama ceritanya, tak ada student, tak ada income. Betul. Time cuti. So saya kata, kena cari orang luar. Tapi saya tak berani nak buat bisnes dekat luar. Sebab selama saya berniaga, kedai saya semua dalam universiti. Saya pernah dekat Jengka buka satu kedai kat luar, 3 bulan tutup. Tak boleh. Cakap tak boleh. Komputer market dia student. Itu mindset saya dulu. Saya tak berani buka kat luar. Lepas tu di UKM, kemudian cuti, saya ambil gambar, saya share dekat Facebook. Saya selfie tengah repair laptop, saya share. Saya sendiri yang buat. Sampai tahap saya pergi ambil, saya hantar. Masa tu betul-betul kita turun padang. Kemudian tak salah saya tak sampai setahun dalam UKM, saya cuba cari kedai dekat luar. Tapi saya kata bajet saya tak besar. Di section 3 ada satu kedai yang dia nak sewakan separuh, bukan separuh, suku. Satu kedai tu dipecah 4, saya ambil suku. Dia kedai ada apa tu? Selun Muslimah. Selun Muslimah. Kemudian ada 3 petak yang kosong. Kemudian saya ambil satu lah. Kemudian satu lagi tu adalah wallpaper pula ambil kemudian. Tapi nak cerita daripada kecil tu lah, saya mula betul-betul saya rasa masa tu saya berbisnes bukan untuk kaya, tapi untuk cukupkan keperluan anak-anak dan isteri. Masa tu dari situ jugalah saya kenal Abang Tanjak. Dia antara customer terawal yang sempat datang masa saya kat bawah. Kedai 1/4 dah. Ya, tahun tu saya buka 8 Januari 2019. Awal tahun 2019. Dan peringkat awal sama juga, ada hari yang kita tidur bawah meja, tak ada customer, nak bagi orang kenal. Lepas tu kita balik, mood masa tu dia turun naik tau. Dia macam masa tengah cukup okey, masa tengah macam 3 hari tak ada sale, balik dia macam. Tapi masa tu kita dah berdamai dengan takdir. Nak ceritanya macam mana masa tu proses hidup tu dia betul-betul berubah tu. Ada satu hari tu di Facebook, seorang sahabat saya ni, saya tak kenal sangat orang ni, tapi dia ni banyak buat bisnes communication, ajar orang kelas komunikasi. Jom siapa besok macam tu lah, lebih kurang nak iktikaf di Masjid Shah Alam, Qiyam bulan Ramadan. So saya pun masuklah, join grup WhatsApp dia, saya pun pergi naik motor daripada KL. Masa tu duduk KL lagi, pergi di Masjid Besar Shah Alam. Saya sampai, saya tengok, cakap, ingatkan geng-geng ni je, rupanya ada macam perhimpunan pelajar-pelajar tahfiz satu Selangor. Memang ada program rasmi rupanya. Saya pun pergi. Saya pergi iktikaf pukul 3 pagi lebih macam tu, bangun, naik tingkat atas, lampu malap, imam baca, kita solat tahajud, kita solat malam, solat tahajud, solat taubat dan sebagainya. Masa itulah betul-betul saya rasa doa saya tadi, masa saya doa tadi kat rumah tau, tapi dalam masjid tu, tengah-tengah awal pagi tu, saya doa supaya Allah buka pintu rezeki saya. Dan saya cakap, saya doa satu benda tau, berkenaan dengan jodoh. Saya doa, ya Allah,
masukkanlah aku dan isteri aku dalam syurga. Aku tak nak bidadari lain, semua aku tak nak ya Allah. Aku nak isteri aku je. Time tu betul-betul saya nangis. Tadi kan isteri saya dah sebegitu hidup dengan saya. Saya minta sangat. Saya doa menangis di Masjid Shah Alam. Habis saja solat subuh pagi tu, saya tidur sekejap di masjid, kemudian saya naik motor balik. Saya balik KL, saya jumpa isteri saya salam dia, saya peluk dia, saya cakap saya minta maaf. Saya minta maaf sebab awak buat awak macam ni. Saya tak mampu bagi terbaik dekat awak. Tapi saya yakin sangat-sangat satu hari nanti mesti Allah akan keluarkan kita daripada hari ini. Ini susah. Start daripada tu lah saya mula rasa macam setiap ujian yang datang, bila macam tadi kan 3 hari tak ada sale, kita boleh, saya rasa tenang. Lepas pada tu saya rasa tenang sebab saya dah pernah rasa kecil hati dengan Tuhan, dengan Allah. Tapi di situlah pada malam tersebut, bulan Ramadan, saya nangis sungguh-sungguh. Saya taubat, saya minta maaf dengan Allah, saya mengucap balik. Saya takutlah kepada ketika itu ada terpesongnya akidah. Saya jumpa kawan saya cakap, aku sekarang ni aku tak ada duit, tapi aku tak nak duit, aku nak jumpa orang untuk bercerita. Seorang nama Amir, seorang nama Amnan. Saya letak dekat nama anak nombor 3 anak lelaki saya, Muhammad Imir Amnan. 2 orang nama sahabat saya ni. Masa tu salah seorang saya jumpa Broku. Tapi tak ada pula letak nama anak Broku. Boleh pula. Kata tak Broku pula kan. Jadi apa ni, bila diuji, jumpa orang tu pada saya antara terapi ketika fasa kita diuji. Kita melepaskan, meluahkan apa tu takungan kat dada ni. Dia tak boleh nak simpan. Betul. So dia kena cerita. Kan? Lagi kita lelaki pula tu. Kita kadang cerita bukanlah kita nak cari jalan, bukan nak cari jalan nak strategi bisnes, tidak. Kita sekadar nak bercerita situasi kita pada hari itu, tekanan yang kita tengah lalu kan. Jadi selepas daripada itulah tuan, saya banyak mula rasa tenang, kemudian rezeki mula rasa cukup. Dan saya, sebab tu saya kata dalam grup Bangi ni, nak bila customer, saya save nombor telefon customer, format saya contohnya Bangi jarak 0119, maksudnya dia hantar bulan 1 2019. Kalau siapa yang sampai hari ni WhatsApp saya naik, kadang dah tak ingat dah lama kan, nama Saufi, tapi dia punya kod awal dia Bangi 0119. Saya sangat hargai orang macam ni. Sebab ni orang yang datang hantar repair laptop kat saya bukan untuk saya bukan untuk bisnes saya, tapi untuk saya swap anak-anak saya, untuk rezeki anak-anak saya. Kadang-kadang dekat kedai kan, sebab saya dah jarang dah masuk kedai sekarang ni, sebab jarang ada kat sini. Tapi bila saya ada kat kedai, tiba-tiba ada customer yang salam, Assalamualaikum tuan, ingat tak dulu kat bawah dulu saya dah hantar laptop. Saya betul-betul tuan, terima kasih sangat-sangat lah. Daripada dulu sampai hari ni tuan masih lagi datang kat klinik Laptop TJ. Saya syukur sangat, terima kasih sangat tuan support. Sebab tu dengan staff saya selalu saya pesan, sekarang Alhamdulillah kedai dah ada technician yang buat kerja-kerja repair. Saya selalu pesan dekat dia orang, saya cuba peringkat awalnya susah untuk kita duplicate kita. Maksudnya nak jadikan technician tu macam mana cara kita bekerja, cara kita berfikir. Sebab kadang-kadang biar rugi tak apa. Contohnya macam kita tengah format, tiba-tiba skrin gegar. Call customer, explain, customer tak nak terima. Customer kata masa saya tahu, okey tak apa, tukar. Sebab hari ni Alhamdulillah lah, maksudnya modal kalau jadi benda gitu ada untuk cover. Dulu masa tengah tak ada modal nak cover, dulu pening kepala juga. Baru tengok ada duit ni, boleh kot kejap lagi nasi goreng kampung. Sekali alamak, saya kena keluar pula 300 nak kena ganti bangga semua. Sebab bisnes repair ni itulah risiko dia. Margin nipis kan? Tak, sebenarnya bisnes repair margin tinggi. Margin tinggi. Kalau jual margin nipis. Jual margin nipis. Kalau servis tinggi. Contoh macam orang buat repair motor, repair kereta. Kan ada juga kadang-kadang viral dekat Facebook. Saya hantar ni rotak rosak, tiba-tiba rosak ni, ataupun saya hantar. Banyaklah cerita-cerita. Itu berlaku dekat semua business repair. Termasuklah saya yang buat repair laptop ni. Sama ada memang barang elektronik tu time tu dah sampai timing nak rosak kat tangan kita ke, ataupun memang benda kita tak usik, tapi usik dekat A tapi tiba-tiba dia short dekat B pun boleh jadi. Benda yang tak disangka-sangka lah. Cuma saya tersentak kan dengan berkenaan dengan komitmen seorang usahawan lah.
Kan, sebab kadang-kadang kita biasa dengar usahawan ni upload kat Instagram kisah-kisah kejayaan. Kan, kalau mungkin yang ekstrim sikit mungkin bawa kereta Porsche kan. Contoh lah Cuma apa yang saya cuba nak sampaikan kat sini, ada sebenarnya usahawan ni yang kita cuba nak ketengah kat sini adalah usahawan ni sebenarnya adalah hero. Betul. Sebab di belakang dia ada pekerja-pekerja dia. Betul. Macam Tuan DJ sebut tadi kan, bukan sekadar nak suap mulut ahli keluarga sendiri sahaja, tapi ada staff pun ada keluarga dia, ada mak ayah dia, ada anak-anak dia, ada isteri dia. Betul. Jadi itu yang jarang dicerita oleh usahawan. Macam Tuan TJ sebut tadi kan, tak dapat nak bayar EPF, tak nak bayar loan kereta kan, tak dapat nak bayar sewa rumah. Tapi benda tu tak adalah kita cerita detail kan kat Facebook kan, alamak hari ni tak boleh nak, nanti cakap maksudnya bisnes kau tak berjaya lah ni. Jadi ada pula persepsi yang berbeza. Betul. Jadi itu sebenarnya kita mungkin orang awam yang tidak berniaga tidak merasai beban ataupun perjuangan seorang usahawan. Betul. Dia nak fikir macam mana aku nak bayar gaji bulan depan ni. Kan? Betul. Macam mana aku nak bayar EPF ni kalau miss bulan dia punya cari je. Memang itu baru EPF Azril, belum lagi LHDN, SST dan sebagainya. Saya pernah kena itu kita miss masa bulan PKP Mac 2020 saya pernah kena miss tak bayar LHDN. Berapa bulan? LHDN lah. LHDN tak bayar dalam 1,000 kot. Dia punya compound dia darab 10. Masya Allah. So dia punya kesan dia tu besar lah kan. Ni dia pengajaran. Jadi saya nak cakap usahawan ni beban dia bukan sekadar yang untung-untung tu je. Betul. Kan, maksudnya ada risiko-risiko yang lain yang sebenarnya tak ramai yang tahu. Betul. Berkenaan dengan staff tadi tu, saya syukur sangatlah. Hari ni staff saya tak ramai. Tapi mereka buat pada saya lebih baik daripada saya. Pada hari ni saya letak kepercayaan pada dia orang. Saya masih monitor. Tinggal lagi dari segi skill repair, dari segi kebolehan untuk bercakap dengan orang, serve customer. Saya rasa mereka buat hari ni lebih baik daripada saya. Even staff, Tuan TJ dan Taki sebenarnya dekat pekerja-pekerja kita tu pun ada doa-doa mereka. Betul. Kan, maksudnya hubungan kita dengan pekerja pun perlu dijaga. Kan, sebab kat situ pun ada berkat dan doa daripada mereka untuk memastikan perniagaan ni terus berjaya lah. Sebab dia pun kena sama-sama berjaya. Kalau tak nanti dia pun kalau dia tak berjaya terlipat sekali. Contoh hantar dekat dia tak buat, habis Tuan TJ takkan Tuan TJ nak tengok je kan. Mesti kita ada konfrontasi dekat situ. Jadi itu antara benda yang kadang-kadang staff sendiri tak faham Azril. Staff sendiri tak faham. Sebab bila kita berada di tepas so, saya pernah jadi staff dan kita pun pernah jadi sebagai daripada majikan kan. Bila kita berada di tepas staff, kita cakap apa benda bos ni, apa benda bos ni, apa benda kita akan selalu keluar apa benda bos ni. Bos boleh lah lagi Tuan TJ pergi mutawif apa sebagainya ni kan, lagi macam bos boleh lah doa dekat raudah lah, ramai lah kita orang ni, nak ni pun tak cukup lah apa semua kan. Tapi ada yang kadang-kadang di pihak staff dia tak nampak yang sebenarnya perjuangan dia bukan sebab dia pergi, mungkin salah satu tujuan Tuan TJ jadi mutawif untuk melebarkan lagi sayap networking dan apa semua. Kita tahu Allah kita tahu mungkin Tuan TJ boleh cerita lepas ni, tapi di peringkat bos dari peringkat majikan selalunya dia orang akan keluar untuk cari apa, networking baru, nak cari potential ataupun business to business apa semua kan. So itu kadang orang kita tak nampak kan. Dia more likely kepada mind setting staff tu adalah duit dia akan dapat berapa banyak. Dia tak tahu berapa banyak yang bukan kita tak suruh faham pun, tapi at least dia kena ada common sense. Kalau bos tak bekerja, bos tak nampak dia punya expansion, so maksudnya dia takkan dapat berapa banyak masuk lah. Itu antara benda yang kadang-kadang saya pun pergi kat company-company yang buat training sebelum ni kan. Kita cerita benda-benda macam tu kan. Kita jangan nampak bos pergi sana untuk berjoli ke apa semua. Sebab di sebalik tu ada kerja groundwork yang takkanlah bos tak cerita hari ni saya jumpa dengan dia ni, kita akan buat collaboration apa semua. Tu bukan kerja kau. Kerja kau buat kerja kau. Kerja dia expand dia business. Itu bagi saya pendapat saya lah kan. So daripada situ Tuan DJ, macam mana boleh sekarang ni terkenal sebagai mutawif? Okey, kerjaya mutawif ni bukan exit plan bukan exit plan. Bukan. Wallahualam tak tahu lah. Dengar tadi macam ada apa, ada technician yang proper kan, ada business yang konsisten. So adakah mutawif ni satu expansion yang baru
perkembangan yang baru ataupun macam mana? Apa strategi Tuan TJ? Okey, itulah kalau ikutkan kerjaya saya Mutawif ni, dia bermula dari fasa saya cerita saya diuji tadi. Okey. Bila diuji, salah satu benda yang kita, pada saya ketika itu perlukan adalah motivasi. Dia jadi macam makanan tu, motivasi untuk orang yang tengah jatuh ni. Saya lah ketika itu, orang lain tak tahu macam mana. Salah satu benda yang saya buat adalah dream board. Saya tampal, saya ada whiteboard putih, saya print gambar-gambar apa yang kau nak satu hari nanti. Saya print lah gambar kereta, gambar anak-anak, gambar tu ni. Salah satu yang tengah-tengah sekali gambar Kaabah. Bila cukup nanti aku nak pergi Mekah, nak pergi buat umrah. Saya ada satu tabung yang botol air spritzer besar tu, buat lubang, letak duit RM1, RM5, simpan duit kat situ, menabung nak pergi. Lepas tu PKP, rezeki saya, banyak bisnes yang masa tu jatuh sebab PKP. Tapi saya ni terbalik. Macam Abang Tanjak cakap tadi kan, masa PKP bisnes komputer memang naik, melonjak naik. Sampai tak cukup tangan, tak menang tangan. Saya makan satu hari sekali je. Sebab biasa laptop masuk sehari 2-3 biji. Duit banyak pula tak sebab makan pula kan. Tadi tak ada duit. Dia makan sekali kan. Tapi sebab dia tak ada dia banyak tak ada duit. Sekarang ni ada punya duit tak cukup masa sebab ada banyak permintaan. Saya itu beza orang Islam dengan orang lain. Definisi syukur, definisi cukup kita bukan seperti orang lain. Bukan pada duit lah. Bukan orang Islam. Mungkin orang Islam, bagi dia ekonomi itulah kayu ukur dia. Bagi orang Islam kadang mungkin duitnya tak banyak. Orang dulu duit tak banyak, tapi rumah dia besar. Betul. Tenang, anak-anak makannya bahagia, cukup, anak-anak ramai, bahagia. Jadi apa mungkin Tuan DJ boleh. Jadi itulah masa PKP tu dah rasa macam bisnes makin okey. Tengok duit cukup. So saya kata tak boleh tunggu ni. Takkan kau nak rolling kat bisnes lagi. Dulu kau kata nak pergi umrah. So tahun 2022 masa tu masih lagi peringkat awal Saudi buka untuk buat umrah. Jadi saya pun carilah, saya teringat ada seorang Hajar Rubiah nama dia, dari syarikat Tiram Travel. Saya kenal dia sebab masa saya tengah duk cari-cari jalan dulu, saya buat property. Dan dia adalah salah seorang owner cawangan untuk syarikat tersebut lah. So, saya pun pergilah training dengan dia. Dari situ saya kenal dia. Dan dia pun kata dia ada buat umrah, jadi Mutaifah, dia bawa jemaah umrah. Daftar umrah dengan dia, tapi pergi dengan orang lain, bukan dengan dia lah. Kemudian pergi umrah kali pertama, tak ramai masa tu. Sebab Saudi tak buka lagi pintu dia untuk semua negara. Awal tahun 2022. Okay, tu awal lagi betul. Betul-betul baru buka. Selepas PKP. Betul, PKP. Masa tu pergi sana pun pakai mask. Time tu Kaabah pun dia kepung, tak boleh nak sentuh. Memang kena jarak-jarak masih lagi solat jarak-jarak. Saya pergi, tapi saya pergi masa tu dalam keadaan kita dah pergi kursus umrah dah. Kita dah tengok YouTube. Tapi betul lah orang kata bila sampai sana kadang-kadang kan first time blur. Tak ingat langsung. Kena pula Allah takdirkan masa tu saya terpisah dengan dengan Mutawif. Sebab saya nak jaga ada seorang pakcik ni. Masa tu Mutawif mungkin tak perasan belakang ada seorang pakcik. Jadi saya pun macam alamak, aku dah first time. Lepas tu pakcik tu pula macam jalan perlahan nak masuk Masjidil Haram. Lepas tu dia cakap saya nak kencing, nak pergi toilet dia kata. Saya cakap tak apa pakcik, masuk kat dalam ada toilet. Kita bukan tahu pun dalam tu mana ada toilet sebenarnya. Kat luar je ada. Tapi sebab saya takut terlepas dengan Mutawif. Jadi sampai masuk dalam, pakcik tu kata tak apalah, saya boleh tahan. Dia kata tak ada wuduk. Saya pun tanya-tanya orang tempat wuduk. Saya masa tu memang dah terpisah dengan Mutawif. Kita pun duk ingat masa tu nampak lah sebab tak ramai pun tawaf masa tu. Sebab masa tu beg yang dipakai pun terang. Saya duk berhati tunggu, tak nampak. Saya tunggu pakcik ni masa tu. Pakcik duduk dulu. Saya menyantuni pakcik ni. Kain ihram kita punya pun terbagai. Lepas tu kita tengok dia punya, alamak pakcik saya betulkan. Kita pun selit. Lepas tu nampak ada orang Malaysia masa tu, grup saya juga. Tapi pakcik tu dah selalu datang. Saya pergi, pakcik saya dah terputus dengan Mutawif ni. Saya tak tahu ni macam mana nak start daripada mana tawaf saya tak tahu. Ke start daripada Hajar Aswad kan. Kita pun tak tahu, blur. Ikut dia. Dah habis tawaf, saya bawa pakcik ni pergi pula tempat sa'i, habis sa'i. Dan dipendekkan cerita masa tu, bila dah selesai umrah, saya balik Malaysia, hati saya tertinggal dekat sana. Allah. Nak kena kembali lagi. Saya masuk klinik laptop TJ, kedai saya masuk office saya. Masa tu memang saya rasa macam saya rasa diri saya lain masa tu. Saya rasa macam semangat yang baru.
dia bukan semangat tau. Bukan semangat baru, tak ada semangat nak kerja. Oh, sebab dah tertinggal dekat Hati asalnya. betul-betul tertinggal. Saya rasa macam sikit-sikit rasa nak nangis. Saya rasa sayu. Masa tu tasbih kat tangan. Baru balik kan. Dia panas lagi kan. Kata jatuh cinta. Saya buka PC, saya tak buat kerja pun, saya tak tengok report apa pun. Saya buka YouTube, saya buka kursus umrah. Padahal dah balik dah. Tengok balik kursus umrah. Duk tengok saya tak buat pun kerja-kerja kedai tak ni. Bila saya jumpa orang pun saya kata saya nak jadi mutawif. Saya duk cakap nak kena pergi. Kemudian bermulalah perjalanan saya pergi kursus mutawif. Lepas tu saya pergi praktikal, lulus dan selepas daripada itulah hujung tahun 2022. Masa tu tengah World Cup Qatar. Masa tu tengah kecoh pasal banyak hotel yang di-cancelkan, penuh. Saya bermula bertugas pada ketika itu. Tantang chaos tu tengah memang kita dah lah first time. Lepas tu kena pula dalam keadaan begitu, dengan ilmu kita kurang, pengalaman kita kurang. Tapi saya rasa macam aku dah pilih kerjaya ni. Aku dah pilih jalannya. Kau kena buat sungguh-sungguh TJ. Kau jangan buat main-main. Kau ingat balik macam mana pakcik yang kau jaga tu. Dan hari ni kau jaga semua jemaah yang ada ni macam pakcik tu. Masa tu pula majoriti jemaah semua sembang sama dia orang, awak umur berapa? 65. Oh, saya muda sikit. Saya 63. Oh, saya lah lagi sini 75. Semua warga emas. Warga emas ni nak jaga ni mencabar. Sebab bila kita bercakap perhatiannya kurang, jalannya slow, dia dah start ada penyakit yang dia memang kena konsum ubat. Jadi cabarannya betul dekat situ. Mata tak berapa nampak. Kuderat lagi nak berjalan hotel depan masjid pun kadang tak ni juga, sesat juga. Dari situlah bermula perjalanan saya sebagai mutawif ni. Dan saya tak tinggalkan kerja bisnes. Sebab macam saya cakap lah, jiwa saya pernah cuba nak keluar daripada bisnes repair laptop ni. Sebab macam tu lah masa tengah uji kan, buat ni rosak, tiba-tiba macam tak nampak untung, padahal kau yang tak reti nak urus duit. Tu yang jadi orang sebut tak nampak tu. Kau duk tengok bisnes kena ada marketing, kena ada sale, kena ada pengurusan ni, tapi tang account ni kau tak nak belajar ke? Sedangkan kat situ lah kau nak tengok, kau kata tak nampak untung sebab tak belajar nak tengok account. Nak kata hari ni saya pandai tu tidak lah. Tapi insya-Allah bolehlah sikit-sikit nak tengok perform business kita nak beza tiap bulan. Jadi jiwa saya masih dengan repair laptop. Dan bila saya masuk kedai pun memang saya akan banyak meeting dan briefing dengan staff, tanya apa masalah hari ni, macam mana dengan laptop customer, macam mana boleh tak kita meet kita punya KPI. Masih. Tapi itulah kerjaya mutawif ni, bila saya start dia macam saya doa dengan Allah supaya jangan pisahkan saya daripada kerja ni. Sebab manisnya kerja mutawif ni lain. Masa saya tengah buat repair laptop dulu, masa saya tengah tak ada apa-apa, orang hantar laptop tak boleh on, orang hantar laptop rosak, bila siap dapat repair bagi orang tu, alhamdulillah tuan, terima kasih lah saya nak pakai ni. Saya rasa macam dada ni lapang. Rasa macam kepuasan tau. Dia bukan berapa banyak duit yang aku dapat daripada sini. Memanglah ada sikit sebab kita fikir nak bayar tu bayar ni kan. Tapi senyuman dia bila lepas repair tu, puas hati dia tu, time tu buat kita seronok dia dekat situ. Dan saya ni boleh saya kata saya orang emosi. Bila dia seronok, saya seronok. Bila dia marah, saya pun bukan marah balik. Rasa tergeram pun jugalah. Dia bukan geram, dia macam dia terkesan lah. Kenapa jadi macam ni kenapa aku tak dapat buat yang terbaik untuk laptop dia ni dia macam kecewa sikit lah. Dia kecewa. Sedangkan benda tu lah kadang saya belajar lah, saya tanya pada orang, kadang meluah kan. Kadang TJ kata ada benda yang kita boleh kontrol, ada benda yang kita tak boleh kontrol. Benda tu kita nak buat yang terbaik apa semua, tapi kita dah cuba tapi tak boleh juga. Berlaku pada semua bisnes. Betul. Hari-hari ni sebelum-sebelum elok je, tiba-tiba ada satu hari tu serba-serbi tak kena ni. Memang kadang-kadang berlaku. Dan manisnya tu begitu jugalah bila saya bawa jemaah-jemaah umrah. Bila mak datang dengan anak, bila dia orang depan Kaabah, dia orang bersalam, minta maaf, nangis depan Kaabah. Bila saya tengok tu, memang kepuasan maksimum saya bila bertugas momen tu. Bila depan Kubah Hijau kan, kita duk dengar cerita kisah Nabi Muhammad daripada kecil, daripada kita lahir, kita cakap kita sayang Nabi, kita cakap kita rindu Nabi.
kita buat apa yang Nabi suka, kita amalkan sunnah Nabi. Lepas tu bila depan kubah hijau, tengok Assalamualaikum ya Rasulullah, menangis jemaah. Oh, time tu kepuasan pada saya. Dan saya selalu pesan dekat jemaah saya, kat kawan-kawan saya, kita ni bawa jemaah, kalau kita balik sayang dengan cinta jemaah pada Nabi tak bertambah, minta jauhlah kita ni jatuh dosa. Kata-kata tu bukanlah sebab nak menghukum diri sendiri, tidak, supaya nak ingatkan diri sendiri. Sebab mutawif ni tuan, cabaran ni kadang-kadang adalah bila kita dah selalu datang, perasaan tu hilang. Perasaan biasa. Rasa biasa. Biasa datang. Tengok Kaabah tak rasa apa. Allah. Tengok kubah hijau, duduk ziarah Nabi tak rasa apa. Itu benda-benda yang kami mutawif ni, saya tak tahu lah orang lain, tapi kalau saya takut sekiranya berlaku macam tu. Sebab tu kena selalu ingatkan diri, TJ, kau bawa jemaah ni, kau bayangkan semua dia orang ni first time, dan kau pun macam baru-baru mula bertugas dulu. Kau punya sungguh-sungguh macam mana, kau punya semangat nak bawa dia orang ni macam mana. Sebab tu kadang-kadang setiap orang bila pergi Mekah ni, umrah ni, ada yang hatinya senang menangis. Betul. Ada yang susah nak nangis. Kita cakap macam mana pun, sebab mutawif ni kadang-kadang dia antara effort dia adalah untuk bagi merendahkan ego jemaah, meletakkan hati jemaah tu serendah-rendahnya depan Allah. Itu yang bila cabarannya emosi lah, dia berkait balik dengan emosi tadi. Macam mana dengan kita berdoa, kita rasa doa tu sampai, kita rasa Allah dengar, Allah angkat doa kita, doa tu sampai juga dekat jemaah. Itulah kepuasan saya dengan kerja mutawif ni. Alhamdulillah, rezeki saya tiap-tiap bulan dapat pergi. Alhamdulillah. Dapat pergi sebelah kita pun tak ada rezeki macam tu Azril. Ya. Kita fikir nak pergi umrah ni, kita punya sampai dreamboat tu memang kena letak lah untuk kumpul duit kan. Tapi Tuan TJ, Allah sebab menariknya kalau servis laptop Tuan TJ ni, orang datang buat masalah. Betul tak? Dia datang tu memang dia ada masalah. Takkan dia datang kan. Tapi kalau jadi mutawif ni, dia angle dia lain sikit. Angle dia memang datang mungkin nak menuntut dengan mutawif, mungkin nak belajar, perlukan bantuan. Dia lain, dia angle dia lain lah. Maksudnya mungkin angle ni di atas compare dengan servis laptop tu, dia di bawah. Betul. Berbeza lah. Jadi mungkin kat situ keseronokan ataupun selain di tanah suci tu sendiri, Tuan TJ sendiri berada pada angle yang berbeza. Silap-silap semua technician jadi mutawif ni. Tak cukup mutawif pula kan. Jadi Tuan TJ ada ke niat-niat nak buka klinik laptop TJ dekat Mekah ke Madinah? Allah Rabbi. Satu orang balik pada tadi, yang dekat Tanjung Malim pun tak terkejar. Waduh, dah sentak lah dengan. Mungkin nak pergi cawangan di Mekah. Nak cek cawangan di laptop Mekah. di Mekah. Saya satulah, saya belajar kan, tak perlu nak kejar semua lah. Kalau ada satu yang boleh dijaga dengan baik, jaga betul-betul lah. Genggam elok-elok. Lepas tu kita berbalik pada definisi cukup tu. Betul. Ada orang rasa cukup dengan ada banglo yang besar. Betul. Tapi dia mungkin diuji dengan anak tak ada. Betul. Tapi ada orang yang rasa cukup, macam tuan sebut tadi, definisi tu berubah dengan situasi-situasi yang dihadapi tu, menyebabkan bila kita sedar, oh ini definisi aku, bahawa cukup ni inilah dia. Dan sebab tu kita kena letakkan syukur kan, dengan apa yang kita ada. Betul, berbeza-beza lah. Saya rasa ini antara podcast siri yang keempat kita ni. Betul. Siri keempat ni, tapi yang ni yang paling bagi sebagai impak sebenarnya. Betul. Sebab apa? Sebab kalau Tuan TJ perasan, Tuan TJ tengok kita punya siri-siri kan, Azril banyak tanya. Tapi kali ni bagi saya, sebab Azril tak biasa, kita pun macam kita tak tahu nak potong kat mana. Saya banyak jumpa hook tadi. Tu point dia. So bila kita tengok macam ni kita nak potong sebab dia cerita tu mengalai mata kan, kita nak masuk pula kan. Tapi bagi saya dia satu perkongsian yang memberikan impak lah. Ni betul boleh katakan cerita kita ni lah. Sebab tak ramai orang yang melihat kerjaya yang contoh buat usahawan ni, lepas tu bila relate dengan dia mutawif, buat kerja samping sebagai mutawif apa semua orang rasa macam benda buat driver ni fokus kan. Kalau kelas bisnes fokus. Jadi kat sini nampak lah passion dia kat situ. So kali ni benda dia telah mengubah kitanya persepsi dan paradigma kita memandang fokus bisnes tu
atas dasar apa. Kan? Sebab ada orang kata kalau kita buat bisnes komputer ni, laptop ni, fokus je lah. Apa-apa saja ni semua kau punya distraction. Kan? Tapi bagi Tuan DJ tak. Maksudnya dia masuk dalam bidang mutawir, tapi pada masa sama dia pun meletakkan bisnes untuk klinik laptop TJ ni pun sebagai satu usaha untuk bantu orang ramai. Bagi saya ni satu pengalaman, perkisahan yang bagi saya menginsafkan kita jugalah. Sebenarnya dalam dunia ni, skill ataupun apa yang kita buat, usahawan ke apa semua, dia bukan ada satu, orang panggil apa, buku panduan yang memang 100% kita kena follow. Kan? Dia ikut kepada kita, kemampuan kita dan bagaimana kita letakkan kita punya perjalanan bisnes tu kepada satu benda yang betul lah. Saya perasan Taki, dalam 4 usahawan yang kita jumpa ada pattern yang hampir sama. Apa dia, Azril? Yang pertama adalah mereka nekat dengan keputusan yang betul dia buat. Yang kedua, mereka sangat passion dengan apa yang dia dah nekat yang dibuat tadi tu. Betul. Dan yang ketiga, dia akan patah balik kepada redha dan berkat yang dicari. Saya baru nampak. Bukan saya baru nampak, maksud bila Aziz sebut ni kita nampak contoh Pori. Dia cerita sama tak? Ada sama dengan Tuan DJ yang jual kuih raya. Kuih raya. Yang penting tak apa, kita jual lah. Tak reti pun tak apa, kita pergi jual juga. Contoh macam Cikgu Herin sama juga. Kan? Jual busana tapi boleh bayar sewa 1 tahun. Siapa boleh tanya Tuan DJ? Boleh tanya bayar sewa 1 tahun. Lepas tu dengan Haji Rahman lagilah. Kan? Bila dia buat bisnes yang maksudnya Tuan DJ datang ke Bangi, dia antara peneroka untuk bisnes di Bandar Baru Bangi ni. Jadi sama juga, dia ada prinsip yang sama, berani, decisive. Dan juga yang paling penting, yang ni saya setuju adalah bila Haji Rahman sebut berkenaan dengan berani merealisasikan impian yang kita dah buat, insya-Allah. Terima kasih Tuan DJ untuk perkongsian yang sangat terbaik, menginsafkan. Betul. Banyak yang kita belajar dengan Tuan DJ. Mudah-mudahan penonton di sana dapat ambillah pengajaran betul yang dikongsi oleh Tuan DJ. Dan terima kasih sekali lagi. Dan kepada penonton-penonton, kalau dekat bawah ni ada komen kan, so kalau ada siapa lagi usahawan-usahawan yang nak kita panggil untuk menceritakan kisah inspirasi, boleh komen kat bawah ni siapa yang kita nak panggil, insya-Allah. So apa sebab bila kita berkongsi ni, macam tu jaga tadi, kata macam lepas kan. So mungkin ada siapa-siapa yang mungkin nak menceritakan kisah inspirasi yang boleh membangunkan orang lain. Jadi jom bersama dengan kami di cerita kita. Jadi terima kasih sekali Tuan DJ atas kesudian hadir pada hari ini. Dan terima kasih kepada semua. Dan saya daripada Bandar Baru Community, saya Ahmad Tanjak dan Azril daripada Tunai Zakat. Saya cakap terima kasih dan jumpa lagi pada episod yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.